Saudara-saudara Melayu saya, dia jahil akan kes ini. Hello brother, siapa yang jahil lah? Kau mengapa gunakan isu perkauman sekarang? You cakap orang Melayu ni jahil dalam kes ni. Kau tengok balik video saya, video yang ramai kat luar tu, yang menyokong tindakan PDRM tu. Mereka bukan jahil. Saya rasa peguam macam you, atau aktivis macam you, yang jahil. Tak tahu cerita sebenar, lepas tu you cakap, oh rakyat, oh bangsa saya ditindas. Bangsa saya juga ditembak. Jangan provok, Arun, jangan provok. Kalau orang, saya rasa kalau orang Melayu tengok you punya video yang kau cakap orang Melayu tak tahu apa, ini kau dah macam perkauman dah. Tak malu ke you sebagai aktivis? Saya rasa you dah famous kat Malaysia. You gunakan this kind of statement. Ramai orang India, ramai orang Cina, semua bangsa kat Malaysia sokong PDRM, tindakan PDRM. Bukannya anak angkat penjenayah atau penyamun yang kononnya mereka ni jadi pejuang pula untuk korang. Arun Dorasami, tolong memperjuangkan benda-benda yang baik untuk manfaat keselamatan rakyat Malaysia. Bukan kau pergi angkat menjulang penjenayah-penjenayah, penyamun-penyamun yang ditembak hari tu. Terbaiklah sekali lagi PDRM. PDRM tak payah layan lah. Saya nampak, saya dengar audio tu pun macam tak telus. Harap-harap PDRM kes ini akan berpihak kepada pihak PDRM. Cukuplah dengan aktivis yang nak dapat publicity murahan. Dan satu lagi 2-3 ekor daripada Parti Urimeh pun. Semalam saya tengok dia maki Amun sampai ketua polis jenayah tu. Bukan saya nak ampuh. Orang tengah buat kerja, orang tengah mencantas. PDRM tengah mencantas penjenayah dan penyamun kat Malaysia. Dan lepas tu korang sokong dia orang buat apa? Harap-harap mereka semua juga dikenakan tindakan lah. Jangan provok, jangan buat perkauman dalam social media. Arun, listen this